Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Al-Hifzi bersama Hajara Mizan dari UPSS. Hari ini bertanggal 26 Jun bertempat di Dewan Musyid sedang mengadakan ceramah Mali Hijrah 148 yang melibatkan semua pelajar tingkatan 1 dan 2. Penceramah yang dijemput pada hari ini ialah Tuan Haji Sheikh Muhammad Azizuddin bin Tuan Sembah. Mari kita sama-sama menyaksikan apa yang ingin disampaikan. Gambar-gambar itu tidak boleh ditunjukkan. Antara memang kita sebagai penceramah yang disusun oleh jabatan umat Islam yang umat Islam sebelum itu duduk satu haram detik permulaan. Nabi Muhammad suruh bertakwa lama-lama kerja Nabi Muhammad 3 Hira. 2 Hira tu. Maka Islam disusun balik pemerintahan pada zaman Saidina Umar. Sebab tu zaman Saidina Umar ni dikira sebagai segala bapa. Bapa perancangan, bapa pembangunan, segala bapa yang ada lah. Aktiviti kita sendiri yang menyebabkan kita ni berbeza dengan orang lain. Membersihkan daripada ansur yang tidak baik, cari suasana yang baik, cari kawan yang baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Wa yastaghfir wa kana abul abad Ismail Haniyah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga masyarakat. Boleh bagi kata-kata sebanyak untuk belajar SMK Musyad Keluar? Okey. Kata-kata semangat yang saya boleh berikan ialah anak-anak dan pastikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Kita kena ingat Allah Ta'ala yang pada depan dunia kita akan dinilai oleh Allah SWT di akhirat. Maka kita seorang pelajar yang memiliki identiti dan itu saja. Assalamualaikum. Kini berakhirlah sudah ceramah Ma'al Hijrah sebentar tadi. Banyak pengajaran yang dapat diperolehi seperti sejarah penghijrahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang perlu diikuti. Maka, marilah kita bersama-sama mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh penceramah kita. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.